Ada orang komen, apa fungsi leader? Okey, jom guys. Penggunaan leader kini semakin meluas selepas rata-rata pemancing memilih tali braided sebagai main line. Kelemahan tali braided ialah tiada regangan hingga menyebabkan senang putus ataupun meletup kerana tekanan yang mengejut. Jadi leader adalah salah satu alternatif memancing yang paling penting bagi kaki pancing yang nak melindungi main line daripada putus ataupun meletup. Ada 3 sebab utama mengapa leader perlu digunakan. Yang pertama adalah serap hentakan. Ini bertujuan untuk memberi regangan dan menyerap tekanan yang mengejut daripada samparan ikan. Leader biasanya boleh meregang hingga 45% sebelum ia mencapai titik putus. Kelebihan ini mampu menjaga tali melang daripada senang putus ataupun meletup akibat hentakan yang mengejut daripada pemangsa. Yang kedua adalah tahan geseran. Ia memberi perlindungan tambahan kepada tali melang supaya tidak bergeser kepada objek yang tajam seperti tunggul kayu, batu karang atau samai. Yang ketiga adalah telus cahaya. Penggunaan leader menyukarkan ikan untuk melihat tali yang dihubungkan kepada umpan atau gewang. Bermakna action pada gewang secara tidak langsung akan menjadi lebih natural ataupun semula jadi. Perkara ini juga akan membantu meningkatkan peluang kita untuk strike. Jika anda masih belum ada lagi tali leader, gunakan saja tali leader macam saya pakai ini. Untuk kegunaan casting top water, saya sarankan kepada anda menggunakan monoshock leader ESP Emo Vanguard. Manakala untuk main bottom, anda boleh gunakan ESP Emo Kyojin. Saya harap video ini bermanfaat untuk anda semua. Sila follow ESP Fishing untuk ketahui lebih lagi di video seterusnya. Jika ada soalan, sila komen di bawah guys.